Jumpa lagi kita dekat channel Abang Khairul. Lama juga lah Abang Khairul menghilang. Abang Khairul dapat banyak event sikit. Jadi sibuk sikit dengan banyak buka cawangan baru. Dan banyak masuk kawan-kawan baru dalam tim KWKB Motor. Jadi Abang Khairul agak sibuk sikit. Tak sempat nak buat apa-apa video lah. Jadi untuk bulan ni rasa-rasa macam nak layan Easy Rider lah. Ataupun Bobber punya motor. Jadi ini adalah motor Benda 500cc. Ini adalah motor yang kita panggil motor yang paling selesa lah untuk Abang Khairul. Untuk Benda Chinchilla dengan Benda Napoleon Bob, Abang Khairul lebih sukakan yang ni. Sebab yang ni bila Abang Khairul duduk tu, kedudukan Abang Khairul rasa macam sangat-sangat selesa. Okey, jadi orang kata apa, kalau ada rezeki satu, insyaAllah lah kita akan cari jugalah satu motor yang Easy Rider macam ni. Beda-beda buat handsome kot dalam pekan lah kita kata. Okey, jadi sagi kita akan tengok dia punya harga, berapa harga dia. Sebelum tu kita nak tengok work around dulu lah, apa yang ada pada motor ni dengan lebih dekat dan lebih detail lah. Okey, jadi sebelum tu Abang Khairul adalah seorang salesman motosikal. Okey, Abang Khairul jual motor dekat Pekan Jitra Lama, Kedah. Tapi kalau hampa duduk jauh, jangan risaulah, Abang Khairul boleh hantar sampai depan pintu rumah secara percuma sahaja. Cawangan kita ada di Kedah, kita ada di Perlis, kita ada di Perak, Taiping, kita ada di Bagan Serai lah. Jadi kalau nak pick up motor di Cawangan pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya Roger Abang Khairul submit loan secara online. Abang Khairul buat semua, motor lulus apa semua, Abang Khairul hantar ke Cawangan. Contoh abang duduk KL, abang nak ambil di Taiping, kita akan hantar di Taiping lah. Kalau abang nak saya hantar sampai rumah pun boleh lah, tak ada masalah. Kita akan hantar ataupun abang boleh ambil, tak ada masalah. Ambil saya akan bagi duit minyak RM300. Okey, jadi hari ni sama-sama lepak-lepak dengan Abang Khairul. Kita tengok satu motor Easy Rider Benda Chinchilla 500. Okey geng, jadi hari ni kita nak layan Bobber punya motor, Easy Rider lah, Easy Rider kan. Motor ni nampak smart lah, handsome lah. Kalau orang yang kata tak sado-sado sikit kan, badan lengan besar sikit, naik atas motor ni duduk baik ya kan. Okey, jadi hari ni kita nak walk around, tengok apa yang ada pada motor ni. Kita start dekat dia punya enjin dululah. Okey, untuk motor ni dia main dengan enjin single overhead cam, V-twin lah, enjin V-twin 8 valve liquid coolant lah. Lepas tu untuk motor ni cc dia 475 cc, 42 Nm of torque, 47 horsepower dan top speed motor ni boleh capai kelajuan sehingga 145 km ke 150 km per jam. Untuk Easy Rider 500cc top speed 150 tu dah laju lah. Motor ni nak buat laju macam mana, memang tak boleh laju sangat lah. Laju sangat lagi lepas lamparit lah. Motor ni orang kata apa, bukannya motor yang kita panggil apa, dicipta untuk kelajuan. Tak, motor ni dicipta untuk Abang Khairul. Sebab Abang Khairul bukan seorang yang jenis buat laju. Abang Khairul buat 110 pun dah rasa sangat-sangat laju. Okey, jadi itu adalah spek enjin motor ni lah. Enjin V-twin, single overhead cam kan. Lepas tu kita tengok dekat bahagian dia punya tayar pula. Untuk tayar depan motor ni dia menggunakan saiz 150/80, rim 16 inci, tayar tubeless. Lepas tu untuk brake depan, disc brake dah lah. Disc brake depan dia bagi disc brake 320mm lah. 320mm, 2 piston. Okey, ini adalah dia punya tayar dengan dia punya disc brake. Kita tengok dekat belakang pula. Jadi untuk saiz tayar belakang dia bagi saiz 180/60, rim 16 inci, siap dengan tayar tubeless. Untuk brake pula dia bagi disc brake 260, satu piston sahaja untuk belakang. Satu piston sahaja. Okey, betul, satu piston. Sebab Abang Khairul takut Abang Khairul silap info, sebab dekat China lain, dekat Malaysia lain. Okey, jadi itu adalah untuk tayar belakang lah. Dengan tayar depan, rim dua-dua dia main dengan rim 16 inci. Okey, lepas tu kita tengok suspension lah. Suspension depan standard lah. Untuk motor ni dia bagi upside down fork. Upside down fork ni lagi sedap lah kalau kita bawa tu. Cuma kita kena maintenance dia lah, sebab dia senang bocor sikit. Jadi untuk belakang pula dia bagi double absorber yang boleh laras lah. Dia ada ni, ada adjustable dekat sini untuk kita adjust lah, untuk tinggikan sikit ataupun rendahkan sikit lah. Itu adalah untuk suspension lah. Jadi kita tengok untuk bahagian depan pula. Depan motor ni kalau kita tengok memang look nice, nampak handsome, nampak segak lah. Kalau Abang Khairul on dia punya switch, lampu depan dia main lampu LED lah. Lampu depan dia main lampu LED. Untuk lampu belakang pun dia main lampu LED juga. Mari kita tengok dekat belakang dia. Okey, untuk lampu belakang pun dia bagi lampu LED juga. Alright. Untuk motor ni
Dia bagi meter bulat macam ni. Okey, bulat macam ni. Yang ni kita panggil meter LCD full color lah. Full color. Saya panggil off dulu. Sekejap ya. Dia kena buka sikit ni plastik dia ni baru kita nampak. Okey, abang kira off. Abang kira on sekali. Alright. Itu adalah meter dia lah. LCD full color lah. Kat dalam video ni tak apa nampak sikit dia punya color tu. Okey, dia main bentuk bulat macam ni. Lepas tu kalau kita tengok berat lah, berat. Berat motor ni 215 kg. 215 kg tu standard motor lah, 500cc kan. Tinggi seat 705. 705 mm. Okey, ketinggian abang kira macam biasa lah. Tak tinggi-tinggi, tak rendah-rendah dah. 174 cm. Kedudukan abang kira macam ni lah. Berat abang kira lebih kurang dalam 94. Diet tak turun-turun. Jadi ini adalah kedudukan abang kira. Motor ni bagi abang kira, kalau hang naik tu hang akan rasa macam sangat-sangat selesa lah bagi abang kira. Sangat-sangat selesa. Abang kira sangat suka duduk atas motor ni berbanding dengan Napoleon Boat 500. Napoleon Boat 500 esok kita akan buat video. Okey, ini adalah kedudukan abang kira. Kaki macam ni, semua steady lah, tak ada masalah. Ini macam tu. Nampak nice, nampak orang kata apa, lagi selesa lah. Alright, ini tinggi dan berat. Tinggi tadi 205, tinggi tadi 705, berat 205. Okey, itu adalah dia punya saiz lah. Untuk tank pula 16 liter lah. Untuk saiz tank 16 liter, jadi hangpa boleh kira tengoklah berapa ringgit untuk full tank. Untuk saiz minyak hitam 260 ml. Jadi kena pakai 3 botol lah. 3 botol minyak hitam ataupun 3 liter minyak hitam lah. Okey. Jadi itu adalah tank 16 liter minyak hitam, kena pakai 3 botol. Kalau hang pakai sebotol yang RM50 kali dengan 3 lah. Botol ni dia ada USB lah. USB dia dekat sini. Okey, USB dia dekat sini. Alright. Ini dia punya USB, dia ada type C dengan type A lah. Alright, dia punya switch di sini tau. Kunci dia di sini. Okay, ini adalah dia punya kunci untuk hang on dan hang off dia punya motor ni. Alright. Lepas tu kalau kita tengok motor ni tak ada apalah, kita tengok daripada depan lah. Kita akan pusing satu run untuk kita tengok motor ni. Okey, ini adalah pandangan daripada hadapan. Kalau kita tengok dekat lampu motor, alright, dia ada satu logo benda dekat situ, nampak? Nah, dia ada logo. Ni daylight running. Kalau abang kira on. Okey, betul. Ini lampu biasa. Ini lampu atas. Okey. Dia ada logo benda itu, ni ada daylight running kat sini. Lepas tu lampu atas bawah lah. Okey, kalau kita tengok depan ni dia tak ada apa pun. Dia biasa saja. Dia kemas lah buatan dia. Dia tak macam Napoleon Boat. Kalau Napoleon Boat dia ada satu cover dekat sini kan. Ni tak ada. Okey, signal dia my LED kiri dan juga kanan. Okey, handlebar dia macam ni. Kita boleh laras lah kalau hang nak adjust sikit boleh lah, tak sini tak ada masalah lah. Hang boleh adjust, hang buka skru ni je, adjust je dekat sini. Okey, lepas tu kalau kita tengok daripada tepi sebelah kiri ya, sebelah kiri tak ada apa sangat pun. Semua biasa sahaja. Engine V-twin-nya dekat sini. Okey, ini dia punya disc brake dia ada dekat situ. Alright, V-twin, sini ada satu kotak, mungkin tak pasti dalam ni ada apa. Okey, ini dia punya cover brake. Ini dia punya orang panggil footrest lah, footrest. Di sini ada satu cover. Ni footrest untuk penumpang belakang. Okey. Ni dia punya tongkat dekat sini lah. Alright. Jadi kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni, motor ni dia dah tak pakai rantai dah lah. Dia pakai belting sahaja macam ni. Jadi untuk motor ni kalau nak jaga tu senang lah. Tak ada, orang kata apa, tak ada minyak dekat kita punya sport rim, dekat kita punya rantai kan. Dia pakai belting dekat sini lah. Ada orang suka pakai belting, ada orang tak suka pakai belting. Abang Kiro nak cerita kekurangan dan kelebihan. Abang Kiro memang tak erti untuk part ni. Jadi hampa boleh tengok kepada otai-otai yang lagi pandai lah. Alright. Di sini ada satu ekor belakang, tapi yang ni besi lah. Yang ni bukan plastik. Yang ni betul-betul besi. Okey. Lepas tu kita tengok dekat bahagian belakang pula. Alright. Untuk bahagian belakang, lampu dia macam tu saja. Abang Kiro dah on kan. Kalau kita brake, lampu dia macam ni. Okey, ini lampu brake, lepas. Brake, lepas. Okey. Simple, look nice lah. Dekat sini dia ada dia punya tempat letak papan plate. Di sini ada lampu untuk suluh nombor plate kita lah. Alright. Pergi ke sebelah kanan motor pula. Okey. Kita tengok exhaust dia double barrel lah. Dia ada dua exhaust. Dia dua orang kata apa? Dua piston. Sebawah satu, atas satu. Lepas tu dia gabung dekat sini lah. Okey. Nampak memang style habis. Okey. Disc brake. Dia punya servo belakang. Dia ada satu cover. Ini dia punya engine V-twin. Sini ada satu cover lah. Ini dia punya footrest untuk bahagian belakang.
forest depan, dia punya brake. Okey, di sini dia ada dia punya tangki minyak brake untuk belakang. Okey, ni pump dia lah, pump minyak brake untuk belakang. Okey. Okey, ini dia ada satu cover lah dekat sini. Right. Okey, di sini ada satu emblem Benda Chinchilla Benda. Okey, nampak lagi mewah lah, emblem ni memang nampak mewah. Okey, ini dia punya tank 16 liter Abang Giro cerita tadi. Sepatutnya di sini ada satu sidul mirror lah. Tapi Abang Giro tak pasang sidul mirror dekat sini. Sepatutnya dia ada satu sidul mirror yang berbentuk bulat lah dekat sini. Okey, lepas tu untuk brake pula, dia bukan bagi brake adjustable, dia bagi biasa saja, tak ada adjustable. Ini dia punya pump atas, dekat bahagian atas. Dia Benda punya lah, brand Benda punya. Ini dia punya keyless switch. Okey, ini dia punya starter. Okey, kalau kita tengok sebelah kiri pula, tak ada apa pun. Sama juga. Dia ada, sini ada satu button untuk hang on dan off hang punya TCS. Lepas tu lampu atas, lampu bawah. Okey, ini hazard, signal kiri, signal kanan, dan dia punya horn. Okey. Jadi untuk seat pula macam ni je. Seat selesa lah untuk depan, untuk belakang selesa lah tadi Wan duk. Kurang sikit lah. Wan kata kurang. Tadi dia duduk belakang. Kalau dia pungkok kecil. Kalau Abang Giro pungkok besar lagi rasa tak selesa lah. Okey. Jadi itu saja yang Abang Giro nak tunjuk untuk motor ni. Tak ada apa dah. Semua orang kata apa, kemas lah. Buatan motor ni kemas. Memang kemas. Boleh belilah dengan harga 29,000. Boleh belilah. Harga 30,000 ke bawah boleh belilah. Okey. Jadi tak ada apa-apa dah. Abang Giro nak tunjuk Wan. Semua dah tunjuk dah. Bunyi lah. Kita akan start dengar dia punya bunyi lah. Okey. Kita akan start dia punya bunyi, kita akan start dan dengar dia punya bunyi. Lepas tu kita akan tengok dia punya harga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi itu adalah bunyi Benda Chinchilla ni. Jadi geram pula dengar dia punya bunyi. Best lah V2 ni. Okey, jadi kita pi kat dia punya bahagian harga pula. Okey, jadi macam tu lah. Kalau kita tengok tadi walk around kan, kita tengok kan motor ni nampak kemas tau. Dia punya Benda ni, Abang Giro rasa motor dia memang setaraf lah dengan motor-motor yang lain. Sebab memang kemas lah dia punya buatan tu. Tak nampak cikai, tak nampak koman, tak nampak lekeh lah. Okay, Abang Giro. Hampa main tengok depan-depan, apa boleh nampak lah benda tu. Okay. Jadi motor ni kalau hampa tengok macam tu lah. Dia dah tak pakai rantai. Dia banyak pakai belting. Riding position dia sedap. Cuma motor ni Abang Giro tak buh lah. Sidul mirror. Tidak ada sidul mirror bulat dekat sini satu. Okay. Jadi untuk harga motor ni, untuk masa Abang Giro post video ni, harga cash dia RM RM29,300. Harga on the road lah. Siap semua sekali lah. Tak apalah kalau hampa daripada YouTube 29.3 tu Abang Giro bagi sekali dengan penghantaran. Abang Giro hantar percuma sahaja untuk Benda Chinchilla ni nah. Jadi hampa jangan lupa screenshot lah video ni untuk Abang Giro tahu hampa mai daripada YouTube. Okey, jadi untuk motor ni boleh buat full loan, tak ada masalah. Macam Abang Giro cakap, full loan Abang Giro boleh hantar ke hampa secara percuma sahaja. Kalau nak ambil pun boleh, tak ada masalah. Kita sediakan duit minyak RM300 kalau duk luar daripada Kedah ataupun Perlis. Okey, jadi untuk harga deposit RM0 5 tahun bulanan 585, 6 tahun 508, 7 tahun 453. Okey. Motor 500cc, harga bulanan 400 lebih. Bagi Abang Giro berbaloi lah. Boleh consider lah, boleh buat kira-kira lah, tak ada masalah. Okey. Jadi Benda Chinchilla, top speed pun tak laju sangat, 150 macam tu lebih kurang. Jadi kita jumpa pula lah di next video. Apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan.